Enjin 1.8. Oh. Injector Honda. Regulator Worth. Total body S90. Tapi bukan ni nak aku cerita Aku nak cerita kereta ni. Temperature dia naik, nak buka sistem air dia lah. Buka semua sekali Radiator sebis. Thermostat tukar. Water pump pun tukar. Jadinya kat sini kita kena buka radiator dulu radiator ni dia ada pipe ni, buka pakai belayar. Ada klip. Bawah tu ada klip satu. Okey, sini ada bracket, kena buka dululah. Tapi yang penting gini kena buka dulu. Baru nampak radiator. Okey, kat sini ada soket kipas. Ada dua soket lah. Satu kat bawah ni, kat kipas dia. Slow sikit. Tengok. Ni ada soket. Okey. Ini soket aircon. Buka juga. Kita dah buka bracket, kita dah buka pipe, dah buka soket. Dia memang ada susah sikit lah pasal ada pipe aircon lah. Jadi dia sangkut sikit. Kita kena memang pandai lah. Radiator ni, fungsi dia untuk sejukkan air lah. Sebab tu dah ada kipas kat sini. Bila sistem air tersumbat, maka terjadinya one full fusful. Bukan Itu bukan. Kalau tersumbat air jadi tak jalan yang cantik lah. Sebab dia kat sini. Okey, saya buka dulu lah. Okey, dekat sini dia ada jalan air. 1, 2 line, 3 line. Lubang dia sangat kecil. Jadinya kat situ kita kena jagalah air kita. Jangan sampai kotor, jangan sampai ada habuk. Gunalah air coolant yang seeloknya lah. Kita hantar servis je lah. Kalau nak tengok video aku buka yang lain, next video. Terima kasih. Bye.